Nabi SAW nak menenangkan dirinya, naik atas bukit ni. Di sinilah Nabi SAW wahyu yang pertama. Alhamdulillah, sekarang ni kita berada di puncak Jabal Nur, yang mana di sinilah terletaknya Gua Hira, tempat Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Barulah kita tahu betapa Nabi SAW ni bersusah payah memelihara atau menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang memberikan kerunsingan dalam hati baginda SAW. Dan antara yang boleh juga saya dapat daripada perjalanan pendakian pagi ni, bahawa Nabi SAW, para sahabat ni memang orangnya fit, sihat. Bukan naik atas ni sebab ada apa-apa perkara yang terdesak, tapi Nabi SAW nak menenangkan dirinya, naik atas bukit ni. Di sinilah Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Alhamdulillah, kalau kita ada peluang sampai ke Tanah Suci ni, naiklah ke Jabal Nur ni dan rasa sendiri pengalaman. Dan mudah-mudahan tapak-tapak kita yang melangkah, yang memijakkan kaki ke batu-batu yang terdapat di Jabal Nur ni, mungkin ada di antaranya kesan tapak kaki Nabi SAW. Mudah-mudahan ada keberkatan di situ, insya-Allah.